Banyak kali dah minta maaf atas kesalahan. Cakap tersalah cakap, kasar je kita ada tangan nak salam pun tak layang. Apakah hukum orang yang tak maafkan mengucapkan selawatan sama Islam atas perkara kecil-kecil? Jawabnya, benda yang remeh-temeh tak payah balas. Nak balas benda besar. Bapa mau balas dengan dia, dia judi, aku tak suka dia. Faham? Boleh, kerana Allah. Bapa mau balas dengan dia tak mau solat 5 waktu. Mana aku balas dengan dia? Boleh. Dia tak boleh balas hal-hal kecil remeh-temeh. Bapa mau balas dengan puasa, nikah anak baru ni tak panggil aku. Tak boleh. Itu hal peribadi, benda remeh-temeh. Bodoh je. Faham? Tak. Kawan tu tak ingat nak panggil. Dah rapat sangat jadi tak ingat. Faham? Benda gitu jangan. Kita nak balas biar kerana Allah, kerana agama. No, perang Badar tu. Balas kerana agama. Betul tak? Dah kalau balas dengan bini, tak usah balas dengan bini. Bapa, tak menang mu. Aku kena tak menang. Faham lagi? Apa? Repuang di pesing gitu. Dah kata guana, biar dia menang dah. Kita jadi suami dah lah. Ni mu nak jadi suami dah. Lepas tu nak menang pula. Banyak menang. Bangsa dah jadi suami. Dah menang wi ke bini kita. Tahu tak? Baba kita kena wi dia menang. Pasal dia tak boleh kalah. Faham lagi? Wi dia menang mo. Repuang kan? Suka tak kalau dia menang mo? Suka, baru mudah kerjaan kita. Nah, dia nak witi wi witi, nak beg wi beg. Nak kasut wi kasut, nak mah wi mah. Tuju tak repuang? Tuju tak? Baru dia tak marah dia nikah lagi. Mah. Sama. Kita pergi kau rupa bang pergi kau rupa beli kasut ke saya 30 ya tu. Jalan cokek. Hei, takkan 30 ya mau bini aku. Malam-malam aku peluk mu. Bang, 300 ya kasut. Cak anak anjing. Hush puppy. Bang. Hush puppy anak anjing tau. Anak anjing. Bang, kalau siapa kuatang ni beli ke orang atas orang, hak jatuh lah telaga raya terlepas dak beli kita. Beli hak 400 ya lah apa dah kata. 400 korak mu. Mu anak aku 3 orang dah mu beranak. 14,000. Tali sauh. Bang. Faham lagi? Aku kena dah bulan lepas 26. Balik Seria bodoh tu. Faham lagi? Kata dah ni kata dia pula. Sahur kapal. Alah bala. Faham lagi? 26,000 balik Seria. Tak ke gila. Biar ke dia gila. Faham? Mainan dia gitu. Betul tak? Dia beranak ke anak kita mujur. Tak sama marah kalau dia ngamuk apa ya dah. Biar ke dia. Pasang dia gitu. Nah. Dia beranak ke anak kita mujur. Dia ngamuk, dia balbel kita, dia maki yang biar dia pasal bodoh. Biar ke dia. Bang, kita orang cerdik. Qawamun 'alan nisa, kita CEO, bos besar. Bos besar mana ada caruk. Bos besar tak ada maki-maki korang. Nah, tak ada buat salah. Kalau salah tu pimpinan kita. Tak ada masalah. Dah. Dia tahu minta kau berpiti peloyan, nak ubur habis piti kosong, piti nak buat semangat ke. 1,000. Betul tak? Kan bini orang ini kita. Kalau dia minta gila kita, beranak dah mampu kita. Dia tidak pernah abang sombong ngak gini, kita gila beranak. Tahun ni saya ngelah, tahun depan abang buat beranak. Acun geribuk. Bang, nak boleh ke tubik? Nak.